Aku nak mula video ni dengan satu realiti yang mungkin ramai orang Malaysia tak nak dengar. Tapi kalau kau betul-betul jujur dengan diri kau, kau akan nampak benda ni dalam kehidupan seharian kau tanpa perlu aku paksa kau percaya pun. Kenapa sekarang ni bila kita tengok masyarakat kita secara umum, bukan satu generasi saja, tapi semua golongan. Ramai yang semakin selesa, semakin cepat terasa, semakin banyak alasan dan semakin kurang daya tahan untuk menghadapi tekanan hidup. Sedangkan kalau kau tengok negara jiran macam Indonesia, diorang sekarang tengah bergerak laju. Buat bisnes kecil-kecilan, jual apa yang ada, cuba apa yang boleh, walaupun tak sempurna. Dan kalau kau tengok Singapura pula, walaupun negara kecil, cara diorang fikir sangat tajam, sangat jelas, sangat fokus. Sebab diorang tahu, kalau diorang lambat sedikit pun, diorang akan kalah dalam persaingan. Jadi, persoalan dia sekarang bukan tentang siapa yang lebih hebat. Tapi persoalan dia adalah kita kat Malaysia ni sebenarnya tengah bergerak ke depan atau sebenarnya tengah berhenti tanpa kita sedar. Aku nak cakap benda ni straight sebab aku nampak benda yang sama berulang kali. Ramai orang sekarang terlalu obses dengan satu benda, iaitu nak rasa happy. Nak rasa happy dalam setiap perkara yang diorang buat. Sampai benda yang sepatutnya jadi tanggungjawab pun diukur berdasarkan perasaan sendiri. Kerja sikit terus tanya dalam hati, aku suka ke tak kerja ni? Kena tegur sikit terus terasa tertekan. Kena buat lebih sikit terus rasa tak adil. Dan tanpa sedar kita sedang melatih diri untuk jadi lemah. Bukan sebab kita tak mampu, tapi sebab kita terlalu ikut perasaan. Aku bukan nak kata perasaan tu tak penting, tapi aku nak kau faham satu benda yang penting dalam hidup ni yang ramai orang sengaja abaikan. Hidup ni bukan dibina atas apa yang kau rasa, tapi atas apa yang kau buat walaupun kau tak rasa nak buat. Kalau kau hidup ikut perasaan, kau hanya akan buat benda yang mudah, benda yang selesa, benda yang tak mencabar. Dan hasilnya hidup kau akan kekal di tempat yang sama sebab kau tak pernah paksa diri untuk berkembang. Semua benda yang akan ubah hidup kau sebenarnya tak sedap, tak selesa dan kadang-kadang menyakitkan. Sama ada bangun awal, kerja lebih masa, belajar benda yang susah, hadap kegagalan berulang kali atau kena reject berkali-kali. Semua tu bukan pengalaman yang happy, tapi semua tu adalah proses yang wajib untuk bina hidup kau yang kau nak. Masalah besar sekarang adalah ramai orang nak rasa sedap dulu baru nak buat. Nak ada motivasi dulu baru nak bergerak, nak tunggu keadaan sempurna dulu baru nak mula. Padahal realitinya adalah kau kena buat dulu walaupun kau tak bersedia. Baru kau akan jumpa jalan dan rasa puas dalam perjalanan tu. Dan satu perkara yang sangat penting yang aku nak kau faham adalah hidup ni sebenarnya bukan tentang kebahagiaan semata-mata, tapi tentang tanggungjawab yang kau sanggup pikul setiap hari walaupun kau penat, walaupun kau malas, walaupun kau tak nampak hasil lagi. Kau ada tanggungjawab terhadap diri sendiri untuk jadi lebih baik. Kau ada tanggungjawab terhadap keluarga yang mungkin bergantung harap pada kau. Dan kau ada tanggungjawab terhadap masa depan yang kau sendiri akan hadapi nanti. Bila kau lari dari tanggungjawab, kau sebenarnya lari dari peluang untuk ubah hidup kau. Dan bila kau terus lari, suatu hari nanti hidup kau akan kejar kau balik dengan cara yang lebih sakit. Aku nak kau bayangkan satu situasi yang sangat simple tapi sangat real. Kalau setiap hari keputusan kau dibuat berdasarkan mood dan perasaan. Hari kau malas kau tak buat, hari kau penat kau tangguh. Hari kau tak ada semangat, kau berhenti dan kau ulang benda ni setiap hari tanpa sedar. Apa yang akan jadi setahun nanti? Hidup kau mesti akan sama. Apa yang jadi 5 tahun nanti, hidup kau masih sama. Dan masa tu kau akan mula rasa kosong, mula rasa menyesal, mula bertanya kenapa orang lain dah jauh sedangkan kau masih di tempat yang sama. Dan masa tu ramai orang akan mula salahkan faktor luar. Ekonomi, peluang, orang lain, nasib. Padahal hakikatnya semua keputusan kecil yang kau buat setiap hari itulah yang membawa kau ke situ. Dan aku nak cakap dekat sini bukan untuk hina tapi untuk bagi kita sedar realiti yang kita tak nak mengaku. Kalau kau tengok Indonesia, ramai orang di sana hidup dalam keadaan yang lebih mencabar daripada kita. Tapi sebab itulah diorang tak ada pilihan selain bergerak. Diorang tak tunggu sempurna, diorang buat dulu. Cuba dulu, belajar dari kesilapan dan perlahan-lahan diorang bina sesuatu. Kalau kau tengok Singapura pula, diorang hidup dalam keadaan yang sangat tinggi, kos hidup mahal, persaingan kuat, tapi sebab tu diorang jauh lebih tajam, lebih fokus, lebih berdisiplin
Sebab diorang tahu kalau diorang leka walaupun sedikit, diorang akan jatuh. Malaysia pula sebenarnya ada semua benda yang diperlukan untuk berjaya. Kita ada akses internet. Kita ada peluang. Kita ada kemudahan. Tapi masalah utama kita bukan tak mampu. Tapi kita terlalu selesa sampai kita tak nampak keperluan untuk berubah. Keselesaan ni nampak macam nikmat. Tapi sebenarnya ia adalah perangkap yang perlahan-lahan mematikan potensi kita tanpa kita sedar. Aku nak kau faham satu benda yang sangat penting. Dunia ni bukan tempat yang adil dan tak akan pernah jadi adil. Semua orang nak benda yang sama. Semua orang nak duit. Nak hidup senang. Nak bebas. Nak bahagiakan keluarga. Tapi tak semua orang sanggup buat apa yang perlu untuk capai benda tu. Dan itulah yang membezakan orang yang pergi jauh dengan orang yang kekal di tempat yang sama. Kalau kau kalah dari segi bakat, tak apa. Kalau kau rasa orang lain lebih pandai, tak apa. Tapi jangan bagi orang lain kerja lebih keras daripada kau. Sebab itu satu benda yang kau boleh kawal sepenuhnya. Kau boleh bangun lebih awal daripada orang lain. Kau boleh belajar lebih lama. Kau boleh buat lebih banyak. Dan kau boleh buat secara konsisten walaupun perlahan. Kau akan nampak perubahan yang real dalam hidup kau. Ramai orang sekarang takut ambil risiko. Takut gagal. Takut kena judge. Takut nampak bodoh. Padahal yang diorang tak sedar adalah tak buat apa-apa pun satu risiko yang lebih besar. Kau duduk diam selama bertahun-tahun, itu risiko. Kau tak belajar apa-apa, itu risiko. Kau buang masa tanpa arah, itu risiko. Dan risiko ni lagi bahaya sebab dia tak nampak serta-merta. Aku nak kau bayangkan dua jalan yang sangat jelas dalam hidup. Satu jalan kau cuba, kau mungkin gagal, tapi kau ada peluang untuk berjaya. Satu lagi jalan kau tak buat apa-apa, kau rasa selamat tapi kau tak akan ke mana-mana. Kalau kau ada sikit logik, kau tahu jalan mana yang kau patut pilih. Dan satu lagi benda yang aku nak kau buang dari hidup kau adalah terlalu ambil peduli tentang apa orang lain fikir. Sebab ramai orang tak mula bukan sebab tak mampu, tapi sebab takut dengan pandangan orang lain. Takut kawan gelak, takut keluarga tak setuju, takut nampak bodoh. Padahal orang tu tak tangguh hidup kau pun. Tak bayar bil kau pun dan tak akan datang tolong bila kau susah. Jadi kenapa kau bagi kuasa pada orang lain untuk tentukan arah hidup kau? Aku nak kau sedar satu realiti yang ramai orang cuba elak. Hidup ni memang keras. Bukan keras sikit-sikit. Tapi keras sampai kau akan rasa nak berhenti. Kau akan jatuh. Kau akan gagal. Kau akan kecewa. Dan semua tu adalah sebahagian daripada perjalanan. Orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah jatuh. Tapi orang yang tetap berjalan walaupun jatuh berkali-kali tanpa berhenti. Aku suka satu analogi ni. Orang yang berjalan perlahan tapi konsisten akan pergi lebih jauh daripada orang yang lari laju tapi berhenti di tengah jalan. Sebab tu dalam hidup ni, yang penting bukan siapa yang paling laju tapi siapa paling lama bertahan. Sekarang aku nak kau duduk sekejap dan bayangkan masa depan kau kalau kau terus hidup macam sekarang. Ikut mood, ikut rasa, tangguh, scroll tanpa arah dan ulang benda yang sama setiap hari. Apa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kau masih sama. Dan masa tu kau akan tengok orang lain dah jauh ke depan. Indonesia dah berkembang. Singapura pula dah lebih maju. Dan kau hanya mampu tengok dari jauh tanpa mampu kejar. Dan masa tu penyesalan akan datang. Tapi masa tu kau dah tak boleh patah balik. Dan aku nak kau duduk sekejap, ambil masa beberapa saat dan bayangkan satu situasi yang sangat jujur dan dekat dengan hidup kau sendiri, iaitu kalau hari ni kau teruskan hidup macam sekarang tanpa ubah apa-apa, apa sebenarnya yang akan berubah dalam hidup kau dalam tempoh 1 tahun akan datang, 2 tahun, 5 tahun. Dan jawapan paling jujur adalah hampir tiada apa-apa yang akan berubah sebab hidup kau hari ini adalah hasil keputusan kecil yang kau buat setiap hari. Dan benda paling menakutkan sebenarnya bukan gagal tapi hidup tanpa pernah cuba sepenuhnya. Tanpa pernah push diri sampai limit. Tanpa pernah bagi peluang untuk diri kau jadi sesuatu yang lebih besar daripada keadaan sekarang. Dalam dunia ni, yang membezakan orang yang pergi jauh dengan orang yang kekal di tempat yang sama adalah disiplin. Bukan motivasi, bukan semangat yang sekejap, tapi disiplin yang kau pegang walaupun kau tak rasa nak buat. Kalau kau tengok negara yang bergerak laju, bukan sebab rakyat dia orang paling pandai, tapi sebab rakyat dia paksa diri untuk bergerak walaupun susah. Dan itu yang aku nampak pada Indonesia dan Singapura. Dan itu yang kita perlu belajar.
Malaysia ada potensi, tapi potensi tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Jadi, aku nak kau ubah satu benda sahaja selepas video ni. Bukan ubah semua, tapi ubah satu keputusan kecil hari ni. Satu habit kecil yang kau boleh buat sekarang tanpa tunggu. Sebab perubahan besar datang dari keputusan yang kecil yang dibuat setiap hari tanpa gagal. Dan aku nak tinggalkan kau dengan satu ayat terakhir. Kalau hari ni kau tak paksa diri kau untuk berubah, suatu hari nanti hidup kau akan paksa kau berubah dengan cara yang lebih sakit. Jadi, aku nak tanya kau sekarang. Kau nak berubah dengan pilihan sendiri atau tunggu sampai hidup paksa kau berubah?